Keputusan kerajaan menyambung kontrak Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki dibuat berdasarkan keyakinan terhadap keberanian beliau memerangi rasuah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, walaupun langkah itu menerima kritikan pelbagai pihak termasuk pembangkang, beliau tetap berpegang kepada pendirian Tan Sri Azam telah menunjukkan ketegasan dalam membantras rasuah secara besar-besaran. Melihat pada perkembangan SPRM puluhan tahun, inilah kali pertama SPRM berani menggeledah semua tokoh-tokoh besar. Ya, ini kenyataannya sudah. Saya boleh ganti. Saya boleh bincang dengan kawan-kawan, kita boleh ganti esok. Tapi saya tak yakin yang baru itu berani menyinggung tokoh-tokoh punya bilion-bilion ringgit kekayaannya. SPRM kini mengambil tindakan tegas terhadap individu berprofil tinggi termasuk yang bergelar Datuk Seri, Tan Sri dan Tun. Justru Perdana Menteri meminta semua pihak memberikan ruang bagi memastikan tindakan tegas sedemikian dapat diteruskan tanpa gangguan. Pada masa sama, beliau melahirkan rasa kecewa kerana tindakan SPRM membantras rasuah sering disalah tafsir sebagai motif dendam terhadap pihak tertentu.